Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel saya, Roslan Ghifari. Yeah. Lama dah saya tak buat video dekat channel YouTube ni memang lama sangat lah saya dah beralih ke channel lain lah, ke platform lain kan. Lebih ke sana sebab view dekat channel sini tak berapa memberangsangkan kan. Saya start dulu masa zaman PKP kan. Time tu view memang agak bagus kan. Boleh lah start monetize kat situ kan. Tapi bila dah lama-lama tu konten pun tak berapa kan. Jadi dia punya pendapatan tu tak berapa lah kan. Lepas tu view pula memang ke laut kan. Kita beralih ke platform lain. Tapi saya rasa saya sekala kena buat jugalah konten untuk YouTube ni kan. Kalau macam sekarang ni dalam bulan Ramadan, kalau untuk lebih tepat lagi sekarang ni 29 Ramadan 2026. Tahun ni lah masih tahun hijrah, saya tak ingat lah 1446 ke 1447 kan. Maksudnya petang ni dia orang tengok anak bulan, sama ada raya hari Jumaat ataupun hari Sabtu kan. Tapi sekarang saya dah sampai dekat kampung Batu Kurau kan. Saya balik awal. Balik awal tak kalut. Lagipun dapat lah diskaun tol kan. Kalau daripada Rawang ke Batu Kurau keluar dekat Kemunting tu baru RM13 lebih kan. Kalau biasanya dah dekat berapa kan, dekat RM30 kan. Jimat lah dekat situ kan. Tapi habis dekat lain lah. Datang sini ada bazar Ramadan dekat Batu Kurau tu. Belanja banyak jugalah kan. Macam biasalah kita orang stay dekat homestay lah dekat Batu Kurau ni. Ini saya sekarang dah dekat Batu Kurau itu dekat depan tu jalan. Itu dekat depan tu jalan Batu Kurau ke Kampung Perak Batu Kurau belah sana, Kampung Perak belah sana jomlah kita keluar daripada kereta. Tutuplah kereta dulu. Itu homestaynya dekat belakang. Homestay biru. Kita panggil homestay biru, rumah biru. Dekat depan ni ada orang jual lemang Ada orang jual lemang. Senang lah kalau nak beli lemang kan. Kalau dah tak sempat sangat nak buat lemang sendiri, kita beli lemang dekat sini je. Inilah rumah dia. Kalau daripada Pekan Batu Kurau tu mengalir ke Kampung Perak tu, dekat tepi jalan belah kanan tu ada rumah biru kan, homestay color biru tu. Ini homestay dia. Dia ada pondok kat situ ini nama homestay dia. Selamat datang ke Teratak Zanlia. Tu kan. Assalamualaikum. Ini keadaan rumah dia. Ada TV, ada aircon kipas macam biasalah ada. Ini homestay ni ada 2 bilik ada 2 bilik siap dengan aircon dia ada sofa semua siap ini bilik 1. Ada aircon kipas, katil queen. Ini bilik 2. Ada kipas dengan aircon, katil queen juga. Tapi anak saya ada kat dalam tu, malah nak kacau. Ini ruang dapur ada meja makan, ada peti sejuk. Ni semua ada lah. Dapur ada, pinggan mangkuk semua ada lah kat sini. Krip nasi cerik pun ada itu garam gula pun ada. Ini ada 2 bilik air satu toilet, satu bilik mandi
Ada mesin basuh lagi kan. Jadi kalau ada baju-baju kotor ataupun bawa baju tak banyak, boleh basuh-basuh dekat sini lah kan. Ini senarai lah barang-barang dia dekat sini. Agak luas dia punya rumah, agak luas. Dia pun ada bagi tilam ekstra, ada 2 tilam ekstra kat sini. Maksudnya boleh duduk ramai jugalah kan. Kalau ikut dalam bilik tu boleh duduk 4 orang. Dia ada bagi 2 tilam ekstra, jadi 6 orang lah. Tapi kalau macam family saja ni, ada anak 2 orang je, memang agak selesa lah macam tu kan. Mak ayah tidur satu bilik, anak seorang tu duduk dalam bilik sana, seorang lagi tidurlah dekat ruang tamu sini, selesa je, ada tilam kan. Kalau kata nak masak sikit-sikit, kalau rajin tu bolehlah masak dekat situ kan. Kalau malas tu beli je dekat Pekan Batu Kurau, dekat je kan. Sebenarnya banyak lagi homestay yang menjadi pilihan kita orang dekat sini kan. Kita ikutlah mana yang ada kosong kan. Kadang-kadang tu kalau musim-musim cuti yang panjang-panjang tu, kebanyakan homestay tu penuh kan. Jadi kita pilih-pilih lah mana yang kosong kan. Kalau macam sekarang ni, Teratak Zanlia ni untuk hari raya ni kita dah booking awal-awal, dapat lah kan. Itu pun dapat tak cukup lah kan, tak cukup hari dia. Kita nak tambah hari dah tak boleh sebab dah ada orang lain nak masuk kan. Jadi kita ada masuk ke rumah lain lagi, ke homestay lain lagi. Untuk next video mungkin saya buat video untuk homestay yang lagi satu, dekat Pekan Batu Kurau juga, seberang jalan je kan. Nantilah berjumpa ke next video. Okay.